Hai semua, dalam video ini saya akan tunjukkan custom deck saya yang menggabungkan Elemental Starter Deck dan Techno Breaker. Deck ini saya telah menggunakan dalam pertandingan bertemakan set Techno Breaker dan Starter Deck Elemental yang dapat menolong saya menang nombor 1 dalam turnamen tersebut. Saya janji deck ini dapat membantu semua pemain lama dan baharu untuk championship yang akan datang. Mari kita mula. Adalah semua kad yang saya menggunakan dalam deck custom saya. Pertama sekali, untuk bawai gentar, saya menggunakan 2 bawai gempa dan 2 bawai halilintar untuk mengaktifkannya. Saya sangat suka kad bawai gempa ini kerana efeknya jika pernah gunakan kad bawai halilintar, saya boleh menukar kad ini menjadi bawai gentar. Menggunakan beberapa kad retaka. Kad retaka Voltra ini boleh diaktifkan oleh bawai halilintar atau retaka. Kad ini mempunyai efek jika menang unsur pertama, ambil 2 kad dari zon menang lawan dan letakkan di zon kalah. Seterusnya, kad retaka gamma boleh diaktifkan oleh bawai solar atau retaka. Kad retaka gamma ini mempunyai efek sedut dan batal efek kad lawan. Adalah 4 kad grade A yang saya gunakan dalam deck saya. Saya menggunakan 5 kad grade B ini kerana efeknya yang sangat bagus dan dapat membantu deck. Kad yang saya paling suka di sini adalah kad bawai blaze, iaitu efeknya susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling teratas kerana efeknya ini dapat membantu kita daripada break. Menggunakan 4 kad ini yang mempunyai HP dan attack yang sangat tinggi. Kali kad sokongan, Ocobot pilih 1 kad dari deck dan letakkan di tangan. Ocobot tukarkan kad ini dengan kad jenis bawai tahap kedua dari deck dan gunakan efek kad baru tersebut. Ocobot pilih 1 kad sokongan dari deck dan aktifkan efek kad tersebut. Ocobot rosa dan Ocobot menolong kita loop dan kad sokongan kita dengan mengambil kad dari zon kad. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Monster Galaxy Squad, kuasa di tanganmu. Yeay!